Jadi diberi A sama dengan 3 sekuat 5, sekuat 5 tambah 7 sekuat 3, B sama dengan 2 sekuat 5 tolak 7 sekuat 7, C sama dengan 2 sekuat 3 tolak 9 sekuat 8. Pemudahkan A tambah B. So, A tambah B sama dengan 3 sekuat 5 tambah 7 sekuat 3 tambah 2 sekuat 5 tolak 7 sekuat 7. Okay. So, 5 sekuat 5, 7 tolak 7, hapus. Okay. So, inilah dia punya jawapan. Tak. Ini 7 sekuat 3 dengan 7 sekuat 7 adalah berbeza. Okay. So, kena tulis. Okay. Next, B, A tolak C. Yang C itu, dia adalah 2 sekuat 3 tolak 9 square root 4 darab 2, dia akan jadi 2 square root 3 tolak 9 darab 2 square root 2. So, 2 square root 3 tolak 18 square root 2. So, A tolak C itu adalah sama dengan 3 square root 5 tambah 7 square root 3 tolak 2 square root 3 tolak 18 square root 2. So, dia akan jadi 3 square root 5 tambah 7 square root 3 tolak 2 square root 3 tambah 18 square root 2. Dia akan jadi 3 square root 5 tambah 5 square root 3 tambah 18 square root 2. Okay. So, 3A tambah 2B. So, 3A tambah 2B itu, okay, C 3A tambah 2B. 3A tambah dengan 2B. Okey. Dia adalah sama dengan yang ini darab dengan 3. Lepas tu yang belakang punya tambah dengan 2. So, kembangkan. Okey. Yang tadi ini saya kembangkan juga. Ini akan negatif darab dengan negatif akan jadi positif. Okay. So, ini sama dengan 9 square root 5 tambah 2, 1 square root 3 tambah 4 square root 5 tolak 14 square root 7. So, 13 square root 5 tambah 2, 1 square root 3 tolak 14 square root 7. Okay. Yang D itu 3A tambah 2B tolak 2C. Okey. 3A tambah B tolak 2C. 3A tambah 2B. 3A tambah 2B. 3A tambah B tolak 2C. Tambah B tolak 2C. 3A tambah B tolak 2C. So, 3A tambah B tolak 2C. So, tambah B, okay, tolak 2C. C itu ialah 2 square root 3 tolak 18 square root 2. Okay. So, di sini kembang. Okay. So, dia akan jadi 9 square root 5 tambah 21 square root 3 tambah 2 square root 5 tolak 7 square root 7 tolak 4 square root 3 tambah 3, 6 square root 2. So, 11 square root 5. Okay. Tambah 17 square root 3 tambah 38. Okay. So, square root 3 tambah 3, 6 square root 2. Okay. Tolak 7 square root 7. Okay. Yang 5, 5, 5.
Lepas tu 3, 3, 3. So 7. Lepas tu 2 seperti itu. Ya. Okey. Hmm. Sudah.